Tu ayat yang biasa yang kami dengar. Tapi bila kami tanya balik, duit minat si, terus tidak tu tersenyum. Kami pun dulu macam tu juga tuan. Bukan si minat emas, cuma belum faham kena mesti simpan emas tu untuk jangka masa panjang. Sebab emas tu si nunjuk nombor, padahal emasnya adalah duit. Mun duit kertas ada nilai pada angka, emas tu ada nilai pada gram. Ialah nombor sebenar dalam emas. Coba nanggatu. 1 gram emas tahun 2035 ringgit. Tahun 2021 269 ringgit. Tahun 2025 600 ringgit. Naik dan terus naik nilainya tuan. Tetapi duit kertas nilainya makin menyusut hari demi hari. RM1 tahun dulu 80% nilainya yang sebenar. Tahun tu 50% je nilainya yang sebenar tuan. Tahun depan mungkin tinggal 30 sen aja. Kini tu antara emas dan duit kertas, nak ni lebih berbaloi disimpan walaupun kedua-duanya nampak macam duit. Kebanyakan orang tahu jawapannya iaitu emas. Tetapi si kami yang bertindak untuk mula simpan. Jadi, mulakan hari itu simpan kedua-duanya sekali. Duit untuk jangka masa pendek, emas untuk jangka masa panjang. Jadi, nak mula-mula menabung emas, tuan-tuan boleh follow kami. Lepas saya isikan detail di beg biru di bawah, insyaAllah kami akan bantu tuan-tuan dengan sebaiknya.